Kalau ada orang sakit pinggang macam saya ni yang dah berumur, cuba jangan sayang duit lah. Cuba insya-Allah boleh. Muhammad Shah, Haji Muhammad Shah bin Ahmad. Saya ada kerja manis. Lepas tu akhir-akhir ni saya kencing berbuih. Berbuih dia kotor lah. So saya pernah jumpa doktor. Doktor kata saya punya pinggang ni dah tahap 4 lah. Dia kata so be careful lah. So saya terbaca apa ni ubat ni lah. So saya try. Saya buat trial pack tu satu tu. Ubat dia 24 sechet kan dalam satu tong tu. The last one tu saya minum. Sebelum tu yang 23 tu saya masih rasa sakit. Last 24 tu saya minum sakit, lepas tu saya sip. Habis je tu saya duduk clear, sedap, badan saya tak ada rasa sakit. Okey dah, pinggang ni dah tak rasa. Kadang-kadang rasa bengkak-bengkak, sakit gitu kan. Tapi dah habis 24 botol ni, 24 sechet ni baru rasa lega. Kalau tidak dulu, pagi satu saya makan satu, petang satu. Pagi satu, petang satu. Saya buat gitulah. Jadi habis je 24 sechet tu. Dari situ mana saya return balik beli. Kalau ada orang sakit pinggang macam saya ni yang dah berumur, cuba jangan sayang duit lah. Cuba insya-Allah boleh.